warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Yunus Furqan bin Azhari. Saya merupakan kru dari TV PSN Al-Kausar. Dan sekarang saya berada di Masjid Madad. Dan sekarang saya datang lebih awal kerana saya ingin berbuka puasa di sini. Bye. Satu nasib tak serupa, peluangnya sama, natijah berbeza. Ramadan mereka gemilang cemerlang, mukmin berjasa di awal zaman. Ramadan kami Allahumma laksumna wabika amanna rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. mereka gembira kerana kedatanganmu. Kami gembira dengan pemergianmu. Malam mereka meriah disimbah nur Al-Quran, tapi malam kami muram berkabung dengku. Mereka berlomba mengejar marufan, tapi kami lesu diburu nafsu. Hati mereka bercahaya di gilang takwa, jiwa kami gelap di dera dosa. Alhamdulillah, Yunus telah berbuka puasa dan solat maghrib. Dan sekarang Yunus sedang menunggu solat isya dan solat tarawih. Mujahadah sebulan Ramadan, takbir kami lesu tak bermaya. Tak kalah lemah tak berdaya, puasa sekadar lapar dan dahaga. Satu nasib tak serupa, peluangnya sama, natijah berbeza. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum berpisah, jom berdoa bersama-sama dengan Yunus. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua ibu bapaku, guru-guruku, rakan-rakanku dan seluruh insan di sekelilingku. Ya Allah, Engkau rahmatilah kami sepanjang berada di dalam bulan Ramadan ini. Ya Allah, terangilah hatiku, permudahkanlah urusan belajarku, matikanlah aku dalam Islam dan berkatilah setiap gerak kerja yang aku lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye.